83 kan? 82. Kedudukan tangan ketika berdiri dalam solat. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ta'adziru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kedudukan tangan ketika berdiri dalam solat. Hari ini kelas pengajian kita berikutnya adalah fiqh Islami berdasarkan buku Solat Mudah bagi Sunnah oleh Profesor Dr. Rora. Soalan ke surah Al-Fatihah, saya lihat berbagai cara orang meletakkan tangannya selepas takbiratul ihram. Ada yang di dada dengan tangan, pergelangan tangan dan sebagainya. Adakah semua itu mempunyai riwayat yang sahih? Kalau tengok gambar dalam kitab ni, dia bagi gambar yang salah, ramai yang betul. Balik. Dia berdiri, ni angkat tangan. Tak ada semua ada. Jadi dia lagi kemeh lah. Baik. Ni soalan ni jawapan dia. Jawapan dia ada beberapa cara yang sabit. Bila sebut sabit ni, bukan sabit mengumpul tu. Jadi bahasa Arab. Dia sabit maksudnya sah dari segi dalil. Nas. Mengenai kedudukan tangan kalau bahasa kita sini bersedekah ketika berdiri dalam solat. Cara pertama yang kita nampak tu kan, letakkan tangan kanan di atas belakang telapak tangan kiri. Hadis ni hadis daripada Wa'il bin Hujur berkata, summa yada'a yadahul yumna ala zahiri kafihi yusra wa rusukha wa sa'id. Kemudian baginda Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas belakang telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan kiri. Hadis ini riwayat hadis Wa'il Hujur dalam riwayat kitab Sunan Abu Daud, riwayat Abu Daud lah, dengan sanad yang sahih. Nombor hadis 727. Baik. Cara yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Daripada hadis ni, hadis daripada Sahal ataupun Sahlun. Sahal Ibnu Sa'ad, dia berkata, kanan nasu yu'maruna an yadha'a rajulu yadan yumna ala zira'ihi yusra fi salat. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis nombor 707. Sesungguhnya orang ramai disuruh meletakkan tangan kanan di atas dengan tangan kiri ketika solat. Itu gambar hadis sudah. Yang tadi tu, kalau kita tengok, kita letak telapak tangan kiri kan. Sebenarnya tangan gini, yang kedua gini. Belakang lagi. Belakang dalam lagi. Baik. Dua-duanya sah. Cara-cara yang berbeza ini menunjukkan menggenggam tangan itu adalah sunat. Kamu sini lah. Ini boleh, ataupun sini. Baik. Adakah sunat menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan sewaktu i'tidal? Ini soalan. Lepas rukuk. Lepas rukuk. Dalam isu ini terdapat dua pandangan. Majoriti ulama mengatakan tidak disunatkan untuk menggenggam tangan kiri sewaktu i'tidal.
Iktidal lain, qiyam lain. Tapi berdiri juga. Iktidal ni setelah kita rokok. Maka kita bangun untuk iktidal. Sambil alhamdulillah tu, tangan tu macam mana? Masa berdiri qiyam, dia berbeza. Adakah genggam itu sunat? Itu pendapat. Pendapat pertama, tidak disunatkan untuk menggenggam tangan kiri sewaktu itu. Tetapi sebahagian ulama seperti Abu Ya'la dan Al-Qahtani mengatakan sunat. Ini disebut oleh At-Tarifi dalam sifat salat Nabi. Hadis tajuk kitab yang sama. Berikutnya. Jadi kalau kita tengok kitab sifat salat Nabi Al-Bani dalam gambar tu, dia kalau tengok hadis kan, dia banyak bagi hadis. Ini gambar. Adapun tangan yang macam ni kan. Ini ada gambar. Sama ini. Lagi ni. Lagi ni. Tapi begini tak ada. Ini dua jari. Tak ada. Itu perkak. Itu yang kecil. Dia ada empat. Maknanya kena genggam macam ni atau belakang lagi. Ada tiga cara. Lepas tu sini dia atas tangan. Kalau kita tengok hadis lagi sono. Ini berdiri. Ingat iktidal kan, kita akan nampak mungkin apa dia cerita berdiri ni. Beliau Nabi lah SAW tegak berdiri tegak baik dalam salat fardu maupun salat sunat. Sunatlah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, aqumu lillahi qanitin, surah Al-Baqarah. Dan laksanalah salat kerana Allah dengan berdiri khusyuk. Itu qiyam tadi. Sedangkan di dalam safar, beliau solat sunnah di atas tunggangan beliau. Itunya itu cerita lain. Kita akan tengok bab orang uzur ni. Kita takbir, meletakkan tangan. Perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita tengok hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Dan beliau bersabda, ada hadis ini. Inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana ala sami'ilina fis solat. Kami para nabi, ini kata soal, diperintahkan akan menyegerakan berbuka puasa. Fitrina, iftar lah. Itu sunnah Nabi dulu, kami segera kan buka puasa. Kemudian buat takhiris suhurina, mentakhirkan sahur, maka sahur melewatkan. Dia meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Wa inna nadha'a aymanana ala sami'i ilina fi salat. Meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami berserkat dalam solat. Begini lah. Lagi kan? Sini dia pertama sekali begini. Ada yang begitu, ada yang begitu. Semua tu. Dan itu sunnah Nabi lah. Nabi-Nabi sebelumnya begitu juga. Mana hadis ni 136 ni riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang lelaki yang pada saat solat meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan, dia letak situ. Dia terbalik ya, dia letak tangan kirinya di atas tangan kanan maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan tangan kirinya orang tersebut lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allah, dia tak boleh. Kalau lepas kiri letak sudah buat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud tadi. 135 riwayat Ibn Hibban dan Al-Qudiyah dan Kesanan Isai. Imam Ahmad dan Abu Daud sesuatu yang satu orang itu balik betul-betul. Okey. Seterusnya meletakkan kedua tangan di dada. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas punggung telapak tangan kiri beliau. Bergelangan tangan kiri dan dengan bawah kirinya. 137. Abu Dawud An-Nasai Ibn Khuzaimah Kesanan Isai dan juga Ibn Hibban. Beliau selalu juga memerintahkan para sahabat beliau akan melakukan hal itu. Macam mana? Di punggung kiri, kan? Di kanan, kiri. Sini. Nampak? Bahagian dada dia. Dada. Beliau selalu terkadang menggenggam tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau. Beliau selalu meletakkan kedua tangan beliau di dada sini. Memang. Ya, hari-hari ini semuanya saya. Semua saya. Baik. Jadi gambar contoh tu tiga tu macam mana? Baik. Nak kami? Ada pun yang macam ni tak ada pada semuanya macam hadis. Jadi mazhab beberapa mazhab tak ikut hadis Nabi ni. Contohnya mazhab Malik ada orang mazhab Malik. Jadi orang ni pun dia tengok dia lepas Allahu Akbar kan. Tapi bukan mazhab Hanbali bawah pusat ke? Kalau ikut hadis ni canggah. Kita bukan ikut hadis Nabi. Tapi kalau buat sah ke? Ada ke sahabat buat? Ada ke surat tegur sahabat? Tapi dengan hadis-hadis kita cari hadis ni yang betul lah. Okey, kita tengok yang lain. Kita akan jumpa di mana diletakkan tangan sewaktu ia digenggam. Ini soalan. Dalam isu ini terdapat beberapa riwayat. Antaranya satu di bawah pusat nampak. Digenggam tadi kan? Macam ni. Kan? Digenggam ni. Letak bawah. Di bawah pusat. Kat sini pusat bawah ni. Berdasarkan hadis daripada Ali bin Abu Talib, riwayat Abu Dawud. Ali berkata, sunnatul wada'u kafi ala kafi fi salati tahtul surrah. Sunnah ialah meletakkan pergelangan tangan di atas pergelangan tangan dalam solat di bawah pusat. Boleh ke tak boleh? Hadis ini tidak sahih. Ini penting tu. Kalau buat juga tak ikut sunnah lah. Itu maksud dia. Biar ramai orang buat. Ini kerana dua perkara. Bila hadis ni tak sahih, kita tak dapat pahala sunnah tu yang Rasulullah buat. Dalam sanad ini terdapat perawi bernama Abdul Rahman bin Ishaq. Beliau dikategorikan sebagai perawi matruk. Matruk ni ditinggalkan. Makrukin sama ni. Dalam sanadnya terdapat Zaid. Ini sanad yang kedua. Terdapat tadi ada dua sebab. Terdapat dalam sanad tadi ni, dalam sanadnya terdapat Ziyad bin Zaid Al-Musawi Al-Suwai. Beliau perawi yang tidak dikenali, majhul. Sila rujuk dalam kitab nombor 110 dengan 111 ni. 110 Ibn Hajar dalam kitab Tasbihul Habir, dalam mana ada kitab. Ada 7 jenis. Dan Ibn Abdul Hadi dengan Tahqiq. Ini kitab Bali ke saya tak pasti, kitab Maliki. Tak pernah tengok kitab ni. Tapi kitab itu diterang oleh ulama-ulama
khususnya ulama hadis, bahawa dua perawi ini tidak sahih sebab terdapat dua perawi yang tanudain dan tak majhul tak dikenali. Okay, itu satu sebab. Sebab yang kedua, di atas dada. Ini tadi pertama ni di bawah pusat kan. Ini atas dada. Ini berdasarkan pada beberapa riwayat hadis. Pertama, riwayat mursal, sanadnya terputus daripada Taus al-Yaman di sisi Abu Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna ala yadayhi yusra thumma yashudu bihima ala sudrihi wa huwa fi shalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya, kemudian baginda meletakkan keduanya atas dadanya dalam keadaan baginda berada di dalam solat. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini lemah, ianya daif kerana sanadnya terputus disebabkan Taus adalah tabi'in, dia kibar besar, tapi dia tak jumpa dengan sahabat, dia tak jumpa dengan Nabi. Macam mana dia nak beritahu cerita tu? Dia nampak ke Nabi kat dada tu, tak berjumpa dengan Nabi, maksudnya tak jumpa dengan sahabat. Itu yang ada dua riwayat kan, satu. Yang kedua, riwayat Wa'il bin Hujur, diriwayatkan daripada Wa'il, dia berkata, "Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi." Ini yang ada. Tadi dah rasa macam ni lah. Batu ni kata tadi penuh saya sakit perut ni. Dia penuh sampai maghrib. Saya solat bersama Nabi. Siapa ni? Wa'il bin Hujur sallallahu alaihi wasallam, dan baginda meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di atas dada. Riwayat ini di Ibnu Uzaimah. Tadi kita baca dalam kitab ni sahih kan? Sahih. Ulama hadis berpendapat tentang hadis terhadap hadis ini. Ibnu Uzaimah memasukkannya dalam kitab sahihnya. Al-Bani dan Al-Utaibi pula menilai hadis ini hasan kerana terdapat banyak jalurnya. Itulah tenangnya persoalan Nabi. Dan dalam Al-Utaibi dalam kitabnya Zaharul Qubah, ini kitab ni tak jumpa ni. Manakala sebahagian ulama yang lain menilai tambahan lafaz ini dhaif. Ini kerana majoriti perawi selain Muammal tidak menyebutkan riwayat ini daripada Al-Tawri, Sufyan Al-Tawri. Ini siapa tahqiq ni? Tahqiq Sunan Abu Dawud oleh apa nama Syu'aib Al-Arnaud. Sunan ada Guru Rora. Jadi ada dua, satu dada tak sahih, satu di bawah pusat tak sahih. Ni dia ada taraf hasan lah kan. Maksudnya jadi, tapi di sisi boleh pakai sebab dari hasan lah. Al-Bani ada riwayat lain. Dari sisi Ibn Khuzaimah dia sahih. Cuma Al-Bani dia dah letak hasan lah. Al-Bani dengan Al-Tawri hasan. Boleh pakai ni, boleh puja. Jadi pada saya tak salah lah, boleh. Tapi Rora bawa ni supaya kita boleh main nilai kan. Itu sebab mazhab Hanafi memang ramai pakai yang dekat dada ni kan. Ada. Jadi kita nak tolak tak boleh lah. Dia memang ada hadis. Oh, kena saya tutup. Sebab tadi takut ni kan. Saya tolak. Kita nak minum. Dia susah nak cabut tak. Kau kat dia tak kira kan. Baik. Manakala sebagian ulama kita cerita tadi. Baik, ni ada satu lagi hadis. Dia ada yang ketiga ni, hadis Kabithah bin Hub al-Ta'i daripada bapanya Hub al-Ta'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada contoh dulu. Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hadhihi ala sadrihi wa safa Yahya yumna ala yusra fawqal
mifsal. Saya melihat Rasulullah SAW meletakkan ini di atas ini. Ini di atas dadanya. Dan Yahya salah seorang perawi mencontohkan tangan kanan di atas pinggangan tangan kiri. Ini riwayat Imam Ahmad. Baik. Riwayat Qabisah daripada ayah ini juga dhaif kerana Qabisah majhul, tak dikenali dan bersendirian dalam riwayat. Hadis ini dhaif kerana Qabisah adalah perawi yang tak dikenali. Ini kata siapa ni? Kata Ar-An'u. Ketika tahqiq Muslim Imam Ahmad dalam tu ada yang ditahqiq oleh Sahih Al-Arna'u. Okey. Sebelum kita baca lebih awal 4 mazhab ni, macam mana letak tangan ni atas dada ke, macam mana ke, semua ada sini. Kita minum. Daud Imam Ahmad, Zaimah, kan? Majah, Bukhari. Itu pertama ambil ni. Niat yang terpusat dengan dada. Kan? Kemudian begini. Kemudian begini. Kan? Nak buat begini boleh? Bawa pusat memang lemah. Apa dia lah kita buat? Kalau dia buat batal ke semayang? Tak batal. Masalahnya dia tak sunnah. Tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi. Itu beza ni. Bila dia buat tu, dia tidak berbuat berdasarkan ilmu lah. Dia beramal dengan bab semayang ni banyak benda. Okey, dalam satu semayang sunat atau fardu, dia pakai tiga cara kan, berbagai-bagai cara. Kalau ikut Imam Nawawi, pandangan ulama Imam Nawawi, Hajar Al-Asqalani, Al-Albani dan banyak ulama lagi lah yang mengatakan tidak sunnah. Yang sunnah ada apa? Zikir, sujud. Kita banyak-banyak berbagai-bagai dalam zikir, dalam rokok, dalam iktidal, dalam sujud, dalam sujud, berbagai dengan zikir memang disuruh. Pasal bagi banyak bersih doa, zikir dan doa dalam banyak. Contoh antara dia sujud, Rabbi fili warhamni wajibuni wa'afani wazuqni wa'hini wa'afini wa'afani. Allahumma fini Allahumma Rabbi fili warhamni wa'afani. Boleh. Ada 3 sesi, boleh pilih. Rokok pun sama juga. Nak pilih subhanallah wa bihamdi ataupun subhanallah wa bihamdi. Ataupun ambil macam-macam banyak. Sebab ada 6. Boleh baca lagu. Rokok ni rokok pertama ni baca dia zikir. Rokok kedua ni zikir dia. Dalam rokok juga campur-campur. Campur boleh. Siapa cakap tu? Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama fiqh yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Siapa lagi ya? Albani pun sebut. Siapa? Banyaklah ulama. Jadi dalam bab niat tak boleh begitu campur-campur, tak boleh. Bab angkat tangan tak boleh campur-campur. Bab letak tangan pun tak boleh campur-campur. Ambil satu je, ambil yang sahih je. Atau asal cukup. Janganlah rakaat pertama begini, rakaat kedua orang begitu, rakaat ketiga orang begini. Tidak sah, itu tak tepat. Zikir tak apa. Baik, pendapat 4 mazhab. Ulama 4 mazhab berbeza pendapat dalam isu ini. Isu ini pun ni, tak tangan dia ni. Kerana hadis yang datang dalam perkara ini. Berikut penjelasan. 1. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Nampak? Dia kata sunnah. Di sisi mazhab Hanafi. Mereka mendengar hadis Ali di atas. Tengok kami ada hadis Ali ni ke surat 86 di bawah pusat. Ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Abi Talib, riwayat Abu Daud. Ali berkata sunnah ialah meletakkan pergelangan tangan di atas pergelangan tangan dalam solat di bawah pusat, riwayat Abu Daud. Hanafi pegang. Baik, tetapi tengok kita 115 dalam kitab Al-Ikhtiar karangan Syekh Abu Ala Al-Mansuri
mengarangnya. Tetapi terdapat juga sebagai ulama Hanafi yang mengakui bahawa hadisnya menganjurkan letak di bawah pusat tidak sahih dalam kalangan mazhab Hanafi. Namun mereka mengatakan bahawa meletakkan tangan di bawah pusat lebih menunjukkan keagungan seorang hamba kepada Tuhan. Ini siapa cakap ni? Dalam kitab Al-Bahrul Rafi' Ibn Mujah. Ibn Mujai. Ibn Mujai. Ini mazhab Hanafi lah. Pada mazhab Hanafi kalau kita nampak dia bawa pusat, kita dengan misi dah tak lah. Sebab dia bawa hadis, dia ambil, dia bawa sandar pada hadis Ali bin Abi Thalib. Riwayat Abu Daud. Pada sisi sebahagian orang kata itu sahih lah di sisi sahih. mereka. Tapi di kalangan itu pun tak kata tak sahih. Sebahagian daripada. Baik. Dua, mazhab Syafi'i. Kita lah berpendapat sunat meletakkan kedua tangan di atas dada, di bawah dada. Ni lah. Sini lah atas pusat lah. Antara pusat dan dada tengok. Inilah yang saya pegang. Tak apalah. Siapa cakap ni Al-Majmu' dalam Al-Majmu' Imam Nawawi. Dalil mereka ialah hadis Wa'il bin Hujur tadi. Ada dalil? Dalil Halil bin Hujur. Mana dia? Muka surat 84. 83. Cara yang pertama tu nampak? Muka surat 83 dia. Kita baca mula. Wa'il bin Hujur dah. Itulah dia. Riwayat apa ni? Siapa riwayat dia ni? Abu Daud juga. Dan cara kedua, dia ni riwayat hadis riwayat Sa'ad bin Sa'ad ni Al-Bukhari ni paling kuat lah. Okey. Baca ni. Cuma mereka mengatakan di atas dada itu ialah di bawah sikit dari dada dan di atas pusat. Tadi dah tengok-tengok. Ini kerana terdapat asar daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id ni ulama tabi'in kibar, anak murid Ibn Abbas, anak murid Qatadah, yang menganjurkan demikian. Sampai cakap ni Al-Bahaqi dalam kitab Sunatul Kubra. Yang ketiga, mazhab Maliki pula berpendapat berpandangan meluruskan tangan dan tidak bersedekap itu lebih utama dalam sembahyang fardu. Ada tengok tangan. Saya cakap tadi kan. Lurus. Lepas kat tangan tengok. Dalam hadis tak ada. Semua hadis tak ada kan? Dia hadis mana dia ambil ni? Tengok. Manakala dalam solat sunat dia diberi pilihan sama ada mau bersedekap atau meluruskan tangan. Ini tengok kitab. Lihat kitab Al-Alisi dalam Manhajul Jari'. Bagi saya mazhab Maliki ni agak pelik lah. Pada saya ini mazhab Malik ni maknanya adakah founder mazhab tu sendiri yang menganjurkan lurus tangan ni, seperti Imam Malik tu sendiri? Adakah ataupun ulama Malikiyah tu yang mencadangkan luruskan tangan? Saya tengok dalam kitab Muwatta' tak ada dia cakap begitu. Sebab kalau mazhab Maliki, sebab Imam Malik kan berada di Madinah, takkan semua orang Madinah luruskan tangannya. Itu yang macam kontroversi lah bagi saya. Macam saya melihat begini. Dia kata ni apa nama meluruskan tangan ni di sini dia tak bawa hadis, dia bawa kitab saja. Meluruskan kitab saja, kitab tadi ni. Kitab jilid berapa tak sebut? Jilid 1. Tak ada. Nama jilid 1 pun tak ada. Dia tak 121 Ibn Qudam. Ya itu lain, itu Hanbali. Ni Maliki. Maliki atas 119 120. Jilid 1. Jilid berapa pun tak ada. Tak sebut. Jilid 1 halaman 262 ni lah. Dua-dua sama. Tak ada jilid, tak ada. Nombor jilid tu tak ada. Jilid berapa tak tahu. Ini surat cetak ni. Datang berorah, kita kena dia ambil buku surat apa jilid tu. Saya dah buku surat sekali. Kita kan nak rujuk, kita jalin, kita bahasa Arab tu. Kita rujuk. Tapi kalau kita Muwatta' dia sebut. Nabi angkat tangan, letak tangan semua ada. Kita tengok dalamnya. Ada 2 jilid. Maknanya mazhab Malik ni Malikiyah lah yang ulama kemudian ulama Imam Malik. Malik ada.
Okey, yang ketiga keempat. Manakala mazhab Hambali mempunyai dua riwayat dalam masalah ini. Riwayat pertama mengatakan bahawa sunat meletakkan tangan di bawah pusat. Riwayat kedua pula mengatakan setiap orang yang solat itu mempunyai pilihan untuk meletakkan di mana-mana saja atas badannya. Dia bagi pilihan. Dua tu sunat. Maknanya antara tiga yang itulah. Boleh. Bawah pusat. Benar betul lah mazhab Hambali yang saya cakap tadi. Dia boleh pilih. Yang paling tepat sekali ikut Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mempunyai ni kata orang. Saya mempunyai kecenderungan bahawa tidak ada hadis yang sahih dalam perkara ini. Asal Sa'id bin Jubair yang mengatakan meletak di bawah dada pun dikritik kerana perawinya bernama Yahya bin Abu Talib. Manakala setiap Muslim diberikan pilihan untuk meletakkan di mana-mana saja yang dirasakan selesa dan khusyuk. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Munzir dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Sawkani dalam Nawawi Al-Awtar. Satu mana ni? Di bawah ni lah. Dah marah. Baik, di sini terdapat keluasan dan perkara ini juga merupakan sunnah, bukan rukun. Mana kalau kata yang mengikut mazhab Malik tu yang ustaz cakap tak batal tu, kira pasal dia bersunat bukan rukun lah. Yang ni bukan rukun. Letak tangan ni sekali bukan wajib, bukan rukun. Tapi lebih baik ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi dah betul. Yang tiga hadis tadi, itu yang paling tepat. Letak dada pun boleh masih sahih, pasal ada asal. Boleh, tak masalah. Mana keluar sana rasanya kalau kita tak sihat, kita letak sini rasa sakit kan, letak sini pula rasa sini rasa selesa, letak ni. Ataupun letak sini rasa sesak nafas, sini rasa tertolak nak terkentut, letak bawah. Buat kata si Lola, mana keselesaan kita, dia ada keluasan situ. Baik. Baik, rukun membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini sekarang masuk bab lain lah. Bagi kita kesimpulan bab ni, dia yang penting sembahyang kita ni ikut Nabi. Kita kena cari hadis-hadis Nabi. Bagi orang awam dia tak tahu. Dia belajar pun ustaz yang ajar pun ustaz yang jenis tak mengkaji hadis secara dulu. Dia pegang mazhab, kita mazhab. Kita dengan guna mengetahui kita lama kan. Kita yang leri berlarut daripada kita jawi lama sampai dah kepada sekarang ni usul-usul ni ambil cara lama dia kata. Kita klasik asal tak tahu. Usulnya adalah hadis-hadis Nabi. Berselera hadis-hadis ini baik Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn An-Nasai, Ibn Majah, kan? Ibn Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, An-Nasai, Albani, banyak ulama hadis. Sampai hari ni, panjang hidup ni, panjang zaman negara dunia ni, ulama-ulama hadis tetap dia menjaga keaslian hadis Nabi. Kalau ulama tafsir yang menjaga keaslian Al-Quran dan tafsirnya sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Ulama sosial dia, sebab Allah janji ayat Al-Quran tersebut dia akan melihara, menjaga Al-Quran panjang zaman ni ada. Ulama hadis lagi susah lah, sebab hadis ni boleh orang reka, Al-Quran tak boleh kan. Dia adalah mukjizat. Tetapi hadis Nabi ni sepanjang umur dunia ni sebab bagi jaminan dengan hadis yang banyak. Sentiasalah ada orang-orang yang jujur, ikhlas memelihara agama Allah, agama Islam ni. Apa yang dipanggil islah, dipanggil bukan mujahidin, dipanggil apa? Mujahid. Dipanggil bukan mujahid, dipanggil satu ulama. Setiap 50 tahun, 100 tahun ada ulama besar. Tak pernah hadis itu. Yang akan menjaga agama ni. Maksudnya agama Al-Quran, menjaga agama
menjaga Al-Quran, menjaga syariat, menjaga hadis Nabi. Berbagai-bagai ulama lah, ulama hadisnya, ulama tafsirnya, ulama fiqhnya, semua ada. Anak akidahnya, jaga supaya kita tak sesat. Apa dia? Cuma kita kena mengenal nama ulama ni. Kita kena cari orang yang betul-betul juga, yang jujur, ikhlas dalam perjuangan menegak Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita cari. Dengan ulama ramai yang merepek, ulama yang kawut-kawut, yang gila, yang tipu, yang sesat orang, ramai. Ulama su. Ulama su satu hal, ulama dua hal, jahil semuanya. Termasuklah pendongang agama, ramai. Ada yang mengaku ulama ni sebab nak keuntungan dunia lah. Nak kaya lah. Nak kaya, jadi banyak pengikut, dapat fund duit sana sini, Ya. sponsor. Ada satu cerita tadi tentang Mazhar dedahkan ada satu mata di pondok. Pondok ni lelaki lurus kalau atas nanti mata sebab lah. Ya. Jadi dia buat biar ada kadar. Yang dia tu minta rumah kaya. Dalam akaun 1.6 juta. Kereta dia mewah. Orang ini nak tolong agama. Tu kira makan duit anak. Dia bukan yatim. Maksudnya derma tu macam mana hukum dia? Macam yelah sepatut hak kepada mahat tu. Tapi dia dah jadi individu punya, dia dah ambil kan. Jadi macam mana hukum dia? Seolah-olah macam makan anak yatim punya harta ke? Ya, yatim ada. Kalau dia benar yatim sama lah. Maka anak yatim cara batin. Lepas dalam mahat tu kadang ada anak yatim kan. Kebiasaan mahat kan. Senang kan. Dia ada dia belajar-belajar dalam hotel. Dia mantap kan. Baik. Kesimpulannya, sembahyang ni bila kita nak beribadat, nak beramal soleh, maka amalan kita pasti betul. Pastikan dia benar. Pastikan dia sahih daripada Nabi SAW. Macam nak dapat daripada Nabi SAW? Dia belajarlah. Dan masa dari belajar gurunya mursyid, gurunya betul-betul menunjukkan apa dan semua. Jangan tengok seorang musuh kan, dicolok mata kita, mata itu pula pakai lidah, pakai jumpa. Dia pun cakap macam lembu gunung, macam kita tertawa jaga keadaan. Orang yang betul-betul kenal, orang yang betul-betul beramal Al-Quran dan Sunnah yang betul adalah anak muda Nabi. Iaitu sahabat. Maka kita rujuk ke sahabat lah. Sahabat yang menyampaikan hari-hari Nabi ni. Kemudian dipanjang oleh anak murid dia, itu tabi'in. 100 tahun sama Nabi. Sahabat dengan Nabi 100 tahun. Kemudian anak murid dia 100 tahun ni. Tak 200. Kemudian tabi'in. Yang anak murid pada sahabat. Anak tabi'in. Anak murid sahabat. Maka 300 tahun ini, itulah yang Rasulullah kata sebaik-baik kurun. Kurun tu dan mereka mungkin tiga tak mana. Ikut mereka kita selamat. Masuk selamat, semua bidang hidup ni, baik ibadah, baik akidah, baik syariat, baik akhlak, baik jenayah, baik muamalat, apa saja dalam kehidupan, amal soleh, kita rujuk di sana. Macam mana rujuk? Cari guru belajar lah. Seluruh dunia ni masih ada kitab-kitab untuk simpan. Allah Ta'ala jaga hadis-hadis ni. Al-Quran dan pada zaman sahabat sampai hari kiamat Allah jaga. Ada orang kutuk tanah dunia Islam ni di mana-mana berlambak-lambak. Belilah. Kita beli kereta, beli rumah boleh. Jangan beli kitab tak boleh. Benda yang menyelamatkan kita di akhirat, di dunia dan di akhirat, mana di alam barzakh, adalah agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bila sebut Sunnah, dia ni akidah yang sahih. Itu belajar lah. Itu pula kita dah belajar, kita tahu nak beramal.
mana yang sahih, mana batil, mana yang palsu, mana yang sahih. Kita turun pada ilmu kita, pada isteri dan anak, pada keluarga kita yang terdekat. Itulah seterusnya. Dia berantai. Selamatlah. Bagi orang awam, kewajipan dia belajar lah. Bagi orang khawas, ini ulama, dia menuntut ilmu untuk beri ulama ni ilmu kepada orang awam. Caranya betul, caranya sejujurnya, caranya ikhlas kan, menerangkan Islam yang sebenarnya. Tak ada sedikit pun dia tukar tambah. Ni kita tak. Memanglah golongan tu sikit orang ikut, taklah. Bagi orang awam, serah Allah. Dia tak nak belajar, dia canggung. Bagi orang awam ni pada segi akidah, memang sunnah. Dia berkata Allah Maha besar. Dia tak kerti nak boleh kan? Dia percaya Allah, sungguh-sungguh dia percaya. Allah turun langit, Allah tu musuh turun. Dia tak kerti nak boleh. Dia percaya. Aras dia apa dah sebut Al-Quran, dah sebut hadis dia baca. Dan Quran dia tahu makna Allah tu istawa ala aras. Dia terima. Yang gila ni, yang bodoh ni, si golongan habis, golongan aswaja, golongan pendakwah sesat ni. Orang ni ustaz lah. Terutama orang yang menjaja akidah-akidah yang salah. Dia yang sudah kata 73 umat dia pecah, 72 masuk neraka. Kompon 7 masuk neraka tu. Yang satu selamat. Apa dia? Mereka yang berjalan di jalanku di atas jalan para sahabat. Ada pegang ada sebut dengan Sahih Bukhari oleh hadis Zaifah Ibn Yaman. Dia kata mereka yang berjalan, maksudnya mereka ikut ikutan aku, dia ikut perasaan, dia ikutan sahabat aku. Jelas. Kalau hadis yang lain dia kata al-jamaah. Jamaah tu apa dia? Dia umum kan? Yang hadis pertama ni clear. Ikut Rasulullah, ikut sahabat. Selamat. Macam mana ikut sahabat? Macam mana ikut Rasulullah? Belajarlah. Belajarlah Quran, belajarlah hadis. Rasulullah masa jamaah macam mana? Rasulullah mandi macam mana? Rasulullah sembahyang macam mana? Macam mana angkat tangan? Macam mana letak atas dada tangan tu? Macam mana rukuk? Semua adalah hadis. Detail. Nak mandi. Rasulullah tunjuk macam mana Aisyah cerita. Maimunah cerita dia mandi bersama Nabi. Macam mana Nabi mandi ada besar. Clear lah. Kenapa tak nak belajar? Salah kita. Yang saya ingat lagi cerita lama lah. Yang bujang tu. Dekat Masai Temandu. Ada satu macam dia Muslimat. Tetap. Dia kata, Ustaz, boleh ke tanya? Boleh saya kata. Saya dah ada 5 anak. Bermakna 5 anak tu, dia berkahwin berapa tahun? Hampir 10 tahun kan? Lebih kurang lah. 8 ke 10 tahun kan? Saya tak tahu mandi Adam tu. Cikgu Ustaz, saya tak tahu macam mana mandi Adam. Bayang. Mandi ni ada besar tahu-tahu. Sampai bersama dengan anak tu, dia bersama dengan suami. Tak tahu. Misalnya anak sampai 5, tak tahu. Macam mana bayang? Macam mana basuh? Sial. Jahil. Itu kewajipan suami. Suami benarkan dia belajar. Dia belajar apa dia? Dia menangis sama saya. Saya cerita satu-satu. Saya senang. Dia faham kan? Jadi yang sudah-sudah, anda maafkan. Kerana adik tak tahu apa. Itu kewajipan ni suami. Suami tak tahu dia kena hantar isteri dia belajar. Macam ini datang dewan lain, belajar dengan saya cerita. Bukan dengan saya, siapa ustaz ya, dia ajar, belajar, tanya dia. Pak, boleh kita boleh beramal. Bila beramal, mana yang silap salah kecil-kecil Allah maafkan. Dan bila kita ramal, dia betul. Macam ni lah. Macam kita buat kuih atau kek. Jadi bahan-bahan kek itu mesti sempurna. Mesti betul-bersih halal dia. Tepung ni mesti betul. Dan bila dah campur ada adunnya, nak masuk dalam loyang ataupun kek ni. Kek itu kena masuk dalam air awal. Kan? Kena tahu apa ni, kepanasannya berapa. Semua itulah syarat-syarat sos. Dan buat kek, dia berfaham cakap apa tu. Jadilah kek. Kalau tidak, kau buka lembik sih. Mana tak jaya, tak boleh makan. Gambarlah campur dengan benda najis, lagi tak boleh. Begitulah ibadah kita.
Pakaian kita mesti bersih. Tempat ibadah kita mesti bersih. Bak puasa sama juga. Cuci kita lah pelan-pelan. Susah kita buat haji, kita tak pergi buat haji. Umrah dengan cuti yang penting. Tara, solat, puasa cukup. Ini awal. Lama-lama faham lah yang lain-lain. Kita belajar Quran, kita baca mengaji hadis. Apa nak amalkan zikir pagi petang, apa zikir nak buat, kena cerita. Semayang paling penting. Sebab kalau semayang ni, sebab dia yang pertama sekali dia tanya, semayang tak beres, dia buka yang sunat. Sunat tak beres, dia buka semua. Bak puasa, bak haji, bak umrah, bak akidah, bak muamalah, bak berniaga, bak jual beli, bak simpan duit, cari duit, semua dia tanya. Sampai mendidik anak, untuk atur suami macam mana, suami lah menjaga anak isteri macam mana, cari makan, ini banyak. Lah letih dalam masyarakat tu. Bertahun-tahun. Okey. Okey, kita berhenti di sini dulu lah. Lagi 10 minit. Kita tangguh pada bab apa tadi? Soalan berikutnya. Hukum baca Fatihah. Ini pun masalah ni. Banyak. Okey, kita jumpa kat datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.